Saya pernah tengok tuan, satu orang dibuang semua usus besar dan kecilnya. Nak pergi ke mana tuan? Payudara buang, kanser tahap 4, usus besar, usus kecil buang semua. Doktor kata buat balik lah. Berapa lama nak hidup? Tak ada usus besar, tak ada usus kecil. Yang ni dia tahu, dia duk tunggu kematian. Pilah ziarah waktu bila pun naik mata doktor ni. Naik mata, turun laju naik mata. Tangan tasbih. Alhamdulillah, dia bukan munafik. Tetapi Allah tunjuk kat dia, nyawa dia ada dekat. 100 kali dia lebih beruntung daripada kita. Dia tahu nyawa dia nak dekat dah. Foto semayang tuan, foto semayang, zikir, duduk telantang sampai tinggal tulang kulit sikit tulang. 10 kilo, 15 kilo je tinggal. Tengok dengan mata kita. Kita menginsafi apa yang Allah tunjukkan kepada kita. Kita insaf. Allahu Akbar. Untung dia tahu bila dia nak mati.